Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zafar Qayyum. Dan saya Adi Nafal. Kami wartawan TVPSS SMK Bayi Lepas. Pada hari ini, dataran SMK Bayi Lepas berlangsung dengan gemilang Majlis Watikah Pelantikan Badan Kepimpinan tahun 2026. Majlis pada pagi ini turut menyaksikan gimik perasmian dan pelancaran program Nilam, HIP dan MBM MBI. Tahukah anda maksud watikah merujuk kepada surat rasmi, sijil atau dokumen bertulis yang menjadi pengiktirafan sah, kuasa atau hak yang diberikan oleh seseorang. Oleh itu, pelantikan para pengawas sekolah merupakan pengiktirafan yang penting daripada pihak sekolah. Turut berlangsung pada hari ini adalah gimik perasmian pelantikan Badan Kepimpinan serta pelancaran program Nilam, HIP dan MBM MBI yang bertujuan memupuk budaya membaca, kreativiti dan penguasaan bahasa dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini saya bersama Ketua TVPSS yang dikenali sebagai Azwafi, juga Ketua PRS yang dikenali sebagai Syahmi pada tahun 2026. Maaf. Baiklah, untuk Azwafi, apakah perasaan anda selepas dilantik sebagai Ketua TVPSS? Perasaan saya adalah sungguh gembira dan saya rasa sekaligus rasa sangat lega lah. Sebab apa? Sebab saya rasa saya telah dirasmikan sebagai Ketua TVPSS iaitu Maya Media Production, dan saya rasa lepas ni saya akan janjikan bahawa sekolah kita akan sentiasa maju, sentiasa akan lebih berkembang lah dengan Maya Media Production, kerana kami akan membuat liputan di seluruh daerah ataupun di seluruh negeri lah jika mampu, insyaAllah. Dan saya rasa saya akan menanggungkan jawab ni dan menggalah jawab ni dengan penuh bertanggungjawab dan juga amanah, insyaAllah. Baiklah, untuk Syahmi sebagai Ketua PRS, apakah tanggungjawab anda untuk menunjukkan sikap sebagai Ketua? Tanggungjawab saya untuk menunjukkan bahawa saya ada sikap sebagai Ketua PRS ialah saya akan memastikan murid sentiasa disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Dan jika murid mempunyai sebarang masalah, boleh datang kepada kami untuk sesi kaunseling. InsyaAllah kalau kami boleh bantu, kami akan bantu secukup mungkin jika ada masalah apa-apa. Jadi saya harap murid-murid dapat memberi kerjasama dengan pembimbing rakan sebaya. Jadi saya harap sekolah kita akan menjadi sekolah yang maju dalam akademik dan juga kurikulum, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua maju jaya dalam kehidupan maupun di akhirat. Sekian daripada kami. Terima kasih. Kesimpulannya, majlis pada pagi ini bukan sahaja dapat menyerlahkan bakat kepimpinan pelajar, malah menjadi inspirasi kepada semua warga sekolah untuk terus cemerlang dalam aspek akademik, kurikulum dan nilai murni. Saya Adib. Dan saya Zafar Qayyum. Kami melaporkan untuk Maya Media Production SMK Bayi Lepas. Selamat maju jaya.